Saya merasmikan serahan kompleks komuniti Fedah Lepak Utara 1. Lokasi kompleks komuniti ni dia jauh ke kawasan pedalaman, lebih kurang 1 jam 15 minit daripada Bandar Jengka. Ini bandar yang paling dekat lah. Pihak pengurusan terpaksa menggabungkan projek kompleks komuniti Lepak Utara dengan satu lagi projek cegah berah di wilayah Pagar. Pihak kontraktor masih memberi jaminan bahawa segala kerja defek diorang akan siapkan sehingga pihak Felda akan berpuas hatilah. Dalam FIC ni satu tim, dan walaupun berbeza wilayah, kita kena tetap satu kerja. FIC yang hebat. Kompleks komuniti bagi Fedah Lepak Utara 1 yang telah berjaya kami siapkan dalam tempoh 1 tahun 3 bulan, dan akhirnya berjaya juga disiapkan pada dalam tempoh diletakkan. Dan pada hari ini perasmian kami bersyukur perasmian dapat dijalankan dengan jayanya dan dapat diserahkan kepada pengurus rancangan, dan insya-Allah semoga projek ini juga memberi impak yang baik, nama dan impak yang baik kepada kita sendiri, iaitu FICIPM. FICIPM.